Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Alawiyah daripada SMK Citra. Okay, pada hari ini saya akan membentangkan tajuk Matematik tingkatan 4, graf laju masa. Okay, sebelum kita mula, kita tengok dahulu video yang berkaitan dengan kehidupan harian kamu. Okay, Usain Bolt. Okay, kita tengok dahulu video tentang Usain Bolt. Tambah. Okay, kita ulang lagi sekali. Kelajuan dia bertambah hingga 44 yang seterusnya. Okay, kita tengok video yang kedua. Okay, tentang 5 langkawi. Okay, apa kaitan 5 langkawi dengan tajuk laju masa ni? Video yang terakhir tentang NASA. Okay, untuk NASA, kita tengok video dia. My blinked, I didn't see it. Okay, sekali lagi. Okay. Damn, I blinked, I didn't see it. Perubahan laju tu memang bertambah dengan sangat mendadak lah. Okay, kita ulang lagi sekali. Okay, Damn, I blinked, I didn't see it. Okay, kerana apa? Dalam sekelip mata. Damn, I blinked, I didn't see it. Okay, ada 3 video yang cikgu dah mainkan untuk kamu masuk ke topik ini. Okay, iaitu graf laju masa. Okay. Daripada 3 video tadi, okay, kita akan masuk, kita akan membincangkan tentang pecutan. Okay, apa dia pecutan ni? Okay, pecutan, okay, apabila terdapat laju dan ada perubahan laju ataupun laju bertambah. Okay, yang ini kita akan namakan dia sebagai pecutan. Okay, yang seterusnya. Okay, kalau ada laju, okay, tetapi laju itu berkurang, okay, graf itu menurun, berkurang, okay, kita namakan dia sebagai nyah pecutan. Okay, yang ini ada cara penulisan untuk nyah pecutan ni. Nanti kita akan tengok dalam contoh soalan yang diberi. Okay, yang terakhir, okay, ada lagi satu bentuk graf. Apabila graf itu mendatar, okay, kita tengok ada laju, tapi tak ada perubahan laju. Okay, laju tu laju yang konsisten. Yang ini kita namakan laju seragam. Okay, laju seragam ni kita memang kena tulis dengan perkataan yang betul. Okay. Okay, kita masuk dengan kita punya subtopik pada hari ini, iaitu subtopik 7.2, graf laju masa. Di mana tajuk ini berada dalam bidang perkaitan dan juga algebra.
Okey, standard kandungannya adalah 7.2 graf laju masa dan standard pembelajarannya adalah 7.2.3. Okey, mentafsir graf laju masa dan menghuraikan gerakan berdasarkan graf tersebut. Okey, cikgu akan fokus untuk dua subtopik ni lah untuk video pada kali ini. Okey. Okey, sekali lagi. Okey, tafsir graf laju masa dan menghuraikan gerakan berdasarkan graf tersebut. Okey, apabila kita bercakap tentang graf laju masa, bagaimana sebenarnya kita nak tafsir graf tersebut? Okey, graf laju dan juga masa. Okey, cikgu ada satu teknik yang cikgu nak kenalkan dengan kamu iaitu segitiga. Okey, segitiga jarak sama dengan laju darab dengan masa. Okey, sebelum ni kamu dah belajar tentang untuk mencari laju kamu perlu membahagi jarak dan juga masa. Okey, nak cari laju kena bahagi jarak bahagi dengan masa. Okey, manakala nak cari jarak, laju darab dengan masa. Okey, yang ini pembelajaran yang sebelum ni. Okey, untuk kali ini, video kali ini yang cikgu nak terangkan adalah tentang pecutan. Okey, untuk nak cari pecutan, jarak tadi kita gantikan dengan laju, manakala laju tu kita gantikan dengan pecutan. Okey, yang ini cikgu namakan dia, cikgu nak introduce kepada kamu, teknik untuk hafal pecutan adalah pelam. Segitiga pelam. Pecutan. Lam. L ni mewakili laju. M mewakili masa. So kamu ingatlah pelam. Pecutan. Lam laju bahagi dengan masa. Teknik nak ingat. Kita nak ingat laju, jarak bahagi masa, pecutan. Laju bahagi dengan masa. Yang ni yang paling ringkaslah. Pecutan sebenarnya perubahan laju bahagi dengan perubahan masa. Kita tengok. Cikgu guna rajah dalam buku teks. Kamu boleh rujuk buku teks untuk tajuk ni. Di mana tajuknya adalah 7.2.3. Mentafsir graf laju masa dan menghuraikan gerakan. Kita tengok di rajah ini. Untuk paksi X, paksi masa, unit dia saat, dan paksi Y, laju, unitnya adalah meter per second. Jadi ini adalah graf laju masa. Sekali lagi, yang ini adalah graf laju masa. Paksi X masa, paksi Y laju. So beza antara graf jarak masa dan graf laju masa adalah pada paksi Y. Kalau graf jarak masa, paksi Y-nya adalah jarak. Tapi untuk pecutan, graf laju masa, paksi Y-nya adalah laju. Beza dekat sini dah, dekat paksi Y. Kamu tengok. Untuk rajah ni, graf ni, untuk kawasan A di mana ada perubahan laju dari U hingga ke V. Dari masa kosong hingga T1 ada perubahan laju U hingga T. Yang ini kita tengok pecutan dia, laju dia semakin bertambah. Laju semakin bertambah, ada perubahan kecurunan positif, kita namakan dia sebagai pecutan. Yang seterusnya pada masa T1 hingga T2, daripada titik O sehingga titik yang seterusnya, laju tidak berubah. Laju adalah V daripada masa T1 hingga T2, lajunya adalah V. Ini laju seragam. So beza dengan yang tadi, graf tadi, pecutan ada perubahan laju.
Okey, daripada U yang sikit sehingga V yang banyak. Okey, laju. Okey, berbanding dengan laju seragam ni, mendatar. Graf dia mendatar. Tak ada pun menaik ataupun menurun. Okey, kita tengok yang seterusnya. Kawasan untuk masa T2 hingga T3. Okey, masa T2 hingga masa T3 berlaku perubahan laju. Daripada V, dia turun ke kosong. Okey, dekat sini kamu tengok. Dia graf yang menurun. Okey, apabila graf menurun, okey, laju berkurang, okey, kecurunannya negatif. Okey, yang ni kita panggil dia sebagai nyah pecutan. Okey, jadi untuk graf laju masa ni ada 3 jenis lah. Pecutan, dia naik. Laju seragam, mendatar. Dan juga nyah pecutan apabila laju itu semakin berkurang. Okey. Kita tengok yang ini cikgu bercerita saja. Okey, kita tengok huraian dia dengan bahasa yang lebih bakulah. Okey. Okey, sekali lagi cikgu ulang. Okey, yang ini cikgu guna buku teks. Jadi kamu boleh rujuk buku teks kamu, okey, semasa kita belajar tajuk ni. Okay, ataupun kamu boleh guna buku teks online. Okey. Okey, untuk graf PQ daripada masa kosong hingga T1, okey, ada perubahan laju daripada U sehingga V. Okey, di mana yang ini adalah kawasan untuk pecutan, graf pecutan. Okey, garis PQ. Okey, kamu tengok garis PQ. Okey, kelajuan objek bertambah daripada U hingga V. Okey, kelajuan bertambah. Ada perubahan kelajuan. Ada perubahan laju. Okey. Kecerunan graf. Okey, iaitu bukan graf data. Graf itu semakin bertambah apabila masa bertambah. Okey, kecerunan dia bernilai positif. Okay, di mana daripada kiri graf sehingga ke kanan graf, okay, dia semakin bertambah nilai dia. Okay, laju semakin bertambah. Okay, kamu akan dapat kadar perubahan laju terhadap masa dengan nilai positif. Okay, yang ini adalah pecutan. Okay, di mana untuk cari pecutannya? Okay, kita guna formula perubahan laju bahagi dengan perubahan masa. Okay, ataupun nanti kita guna segitiga pelam tu. Okay, nanti kita guna. Okay, semasa contoh yang kita akan bincangkan selepas inilah. Okay, kalau kamu tengok, okay, garis PQ ni, okay, dia membentuk satu objek berbentuk trapezium. Okay, untuk graf laju masa, okay, apabila kita nak cari jarak, okay, kita perlu cari luas di bawah graf. Okay, untuk luas di bawah graf ni dia membentuk satu objek berbentuk trapezium lah. Okay, luas trapezium A iaitu luas di bawah graf PQ mewakili jarak yang dilalui dalam tempoh T1 saat. Sebenarnya T1 tolak dengan kosong. Okay, seperti yang cikgu telah jelaskan sebelum ini, nak cari jarak untuk graf laju masa, kita kena cari luas di bawah graf. Luas ni membentuk trapezium A. Okey, nanti kita tengok dalam contoh yang kita akan bincangkan selepas ini. Okey, kita tengok garis OR pula. Okey. Sorry, QR. Okey, untuk garis QR. Okey. Gambar senyum ni bergerak dari Q hingga ke R. Okey, daripada masa T1 hingga T2. Okey, dari masa T1 hingga masa T2, okey, lajunya adalah laju yang sama. Tak ada perubahan laju. Okey, graf pula mendatar. Okey, kamu tengok graf dia mendatar. Okey. Okey, dekat sini apabila tiada perubahan laju, kita panggil dia laju seragam. Okay, tidak ada perubahan laju terhadap masa kecerunan sifar. Tak ada curun. Tak ada semakin menaik ataupun tak ada semakin menurun. Kecerunan dia
Okey, sekata. Apabila sekata, kita panggil dia sebagai laju seragam. Okey, objek bergerak dengan laju seragam, tiada perubahan laju. Okey. Okey, untuk cari jarak, sama juga untuk graf laju dan masa ni nak cari jarak dia adalah okey, luas di bawah graf. Okey, untuk graf QR ni di mana laju seragamnya, okey, nak cari jaraknya adalah okey, luas berbentuk segi empat tepat ni lah. Okey. Okey, luas segi empat tepat B iaitu luas di bawah graf QR mewakili jarak yang dilalui dalam tempoh T2 hingga T saat. Okey. Jadi nak cari dia punya tapak untuk luas segi empat tepat ni, okey, kamu cari T2 tolak T1. Okey, yang banyak tolak yang sikit. T2 banyaklah sebab apa? Masa bertambah. Okey, manakala untuk laju ni, okey, laju ni sama kan? Okey, tak ada perubahan laju kan? Okey, lajunya adalah V. Tak apa, jangan risau. Nanti cikgu akan terangkan lagi dalam contoh-contoh yang ada lah. Okey, macam mana nak cari jarak ataupun luas di bawah graf tu. Okey, yang seterusnya. Okey, kawasan untuk C. Okey, masih lagi graf yang sama. Okey, graf laju masa. Okey, paksi X-nya adalah masa, paksi Y-nya adalah laju. Okey, untuk graf bahagian C, okey, daripada masa T2 hingga masa T3, okey, laju berkurang. Okey, kalau kamu tengok daripada titik R sehingga titik S ni, okey, laju berkurang daripada V sehingga kosong, dia berhenti. Okey. Jadi kita namakan dia sebagainya pecutan. Okey, kamu tengok dia punya kecerunan dia semakin berkurang. Okey, apabila kecerunan dia berkurang, okey, laju berkurang, kita katakan nyah pecutan. Kemudian ada cara penulisan dia ada dua jenis cara penulisan. Okey, yang ni kamu memang kena betul-betul faham cara nak tulis. Sebab apa? Kalau kamu tak tulis dengan betul, maka kamu mungkin hilanglah semasa jawapan ditanda. Okey. Okey, kamu boleh tengok sekali lagi. Okey, untuk garis RS, okey, kawasan C ni, okey, daripada R hingga S, lajunya berkurang. Kelajuan objek berkurang. Okey. Kecerunan graf bernilai negatif. Okey, daripada kiri graf sehingga kanan graf, daripada masa T2 hingga masa T3, kelajuan dia berkurang. Okey, kecerunan graf bernilai negatif. Okey, maka kadar perubahan laju terhadap masa bernilai negatif. Okey. Okey, kalau kamu kira untuk cari nyah pecutan, okey, perubahan laju ni daripada V hingga S, okey, kamu perlu ambil kosong tolak dengan V, bahagi dengan T3 tolak T2. Okey, jangan risau, kita akan tengok balik contoh. Okey, kita akan bincang balik contoh-contohnya macam mana nak kira perubahan laju dan juga perubahan masa. Okey, tak ada perubahan arah, iaitu gerakan objek kekal pada arah yang sama. Okey, sama juga seperti kes A, B dan juga C. Okey, kawasan A, kawasan B dan kawasan C. Okey, untuk kita nak cari jarak, okey, bahagian C ni sama juga nak cari jarak luas di bawah graf. Okey, di mana untuk kawasan C ni dia membentuk satu objek iaitu segitiga bersudut tegak. Okey, luas segitiga C iaitu luas di bawah graf mewakili jarak yang dilalui dalam Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Okay, dekat sini kamu boleh rujuk contoh 14 muka surat 201 buku teks. Okey. Kalau tak ada buku teks bercetak, kamu boleh rujuk buku teks online lah. Okey, kita manfaatkan bahan yang telah diberi. Okey, kita tengok rajah yang diberi. Okey, kamu tengok paksi. Paksi untuk X adalah okey, paksi masa, unit dia saat. Okey, paksi Y yang berdiri ni, okey,
Yang ini adalah paksi laju. Okey. Laju meter per second lah. Okay. Okay, kita tengok soalan. Baca soalan dahulu. Graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan kereta Puan Salina dalam tempoh 15 saat. Okay. Tempoh 15 saat. Okay, daripada masa 0 saat sehingga masa 15 saat. Okay, manakala dia punya paksi Y ni yang berdiri ni. Okay, paksi laju daripada laju 0 semakin bertambah sehingga laju 60. Okey, apa dia soalan A? Soalan A dia minta kamu hitung kadar perubahan laju terhadap masa dalam meter per second square bagi 5 saat yang pertama. Okey. Kita tengok pada graf. Okey, dia bergerak. Okey. Okey, sebelum itu kamu tengok dahulu unit. Unit ni sangat penting. Selalunya, apabila kita marking exam, benda pertama yang murid try adalah dari segi unit. Murid terlupa nak ubah unit bagi sama. Apabila paksi Y, dan juga paksi X ni, unit sama barulah kita boleh kira ikut formulanya lah. Tapi kalau kata unit tak sama, kita kena tukar. Dalam soalan ni, paksi laju meter per second. Meter dan juga, meter per saat. Meter dan juga saat. Untuk paksi masa, sama juga. Unit dia sama. Sekali lagi. Paksi laju. Paksi laju. Unit meter dan saat. Paksi masa, unit saat. Saat dan juga saat boleh potong, tinggal meter. Saat dengan saat boleh potong, tinggal meter. Sama. Paksi Y sama unit. Paksi X pun sama unit. Paksi laju, unit dia saat. Paksi masa pun unit dia saat. So, soalan, meter per saat kuasa 2. Sama. First kali yang kamu kena tengok mesti unit yang sama. Cikgu ulang banyak kali. Kenapa cikgu ulang banyak kali? Yang inilah yang murid paling banyak sekali cuai. Murid bukan tak tahu. Kamu tahu. Tapi masalahnya kamu cuai sebab tak beringat. Kamu tahu formula. Kamu tahu nak bahagi di mana. Apa bahagi dengan apa. Tapi yang ramainya cuai di sini unit. Sebab itu cikgu akan sebut tentang unit dahululah. Untuk 5 saat yang pertama, kamu tengok. 5 saat yang pertama, 0 saat hingga 5 saat ni. Tengok dia bergerak daripada laju 20 hingga laju 40. Ada perubahan laju. Graf ini bergerak daripada laju 20 hingga laju 40. Ada perubahan laju. Dekat sini, soalan minta apa? Kadar perubahan laju terhadap masa. Dekat sini cikgu dah sebut tadi, mula-mula sekali tentang segitiga pelam. So untuk cikgu punya video PDPC ni, kamu ingat satu benda, pelam, pelam, pelam. Apa dia pelam? Pecutan, laju bahagi dengan masa. Pe untuk pecutan. Lam, L ni untuk laju, M untuk masa. Kenapa cikgu introduce segitiga ni dekat kamu? Selalunya bila cikgu cakap laju sama dengan jarak bahagi masa. Bila pecutan, kamu dah confuse antara dua. Antara formula laju dan juga formula pecutan. Cikgu fokus dengan segitiga ni lah. Sebab cikgu sekarang tengah fokus tajuk pecutan. Tajuk laju, kamu ambil dengan cikgu yang sebelum ni lah. Yang ajar tentang laju. Untuk kali ni kita fokus dengan segitiga pelam. Tengok apa dia pelam ni. Kita nak cari pecutan kan, iaitu kadar perubahan laju bahagi masa. Kita nak cari pecutan. Di mana laju bahagi dengan masa. Paksi Y, paksi laju ni kita bahagikan dengan masa.
Kadar perubahan laju terhadap masa adalah sama dengan pecutan. Nak cari pecutannya, laju bahagi dengan masa. Okey, lajunya berapa? Apa dia kadar perubahan laju dia? Okey, daripada kiri graf hingga ke kanan graf. Okey, 40 tolak dengan 20. Okey, nilai yang banyak tolak dengan nilai yang sikit. Okey, sekali lagi. Okey, nilai yang banyak ni di kanan graf 40 tolak dengan nilai yang sikit ni di kiri graf. Mula dekat mana? 20. Habis dekat mana? 40. Yang habis tu, yang banyak tu tolak dengan yang sikit. 40 tolak dengan 20. Okey? 40 tolak 20. Okey, sama juga dengan masa. Dari kiri ke kanan. Banyak tolak sikit. Mula dekat 0, habis dekat 5. Jadi untuk masa, 5 tolak dengan 0. Okey? Yang ni lari sikit ni. Okey, minta maaf lah no. Okey? Okey, kamu tengok. Unit dia okey tak? Unit dia, meter per saat. Bahagi dengan saat, dapatlah meter per saat puasa. Wow. Okey? Sekali lagi cikgu ulang. Unit mesti betul. Salah unit hilang 2 markah. Rugi. Sebab dalam SPM, formula ni, kamu masukkan betul, kamu dapat 2 markah. Paling banyak lah. Kemudian jawapan kamu betul, dapat lagi 1, kamu dapat 3 markah. 3 markah ni, kalau kamu cuai dekat unit, hilang dah 2 markah, rugi. Jadi, sama juga cikgu pesan, kena betul-betul tengok unit. Sebelum buat apa pun, kamu kena tengok unit kamu bagi sama seperti kehendak soalan. Jangan sebab unit, kamu cuai, hilang markah 2. Rugilah, patut dapat 3, hilang 2, dapat 1 saja. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, soalan B. Soalan B, masih lagi contoh 14. Contoh 14, bukan surah 201 buku teks, soalan B. Masih lagi graf yang sama. Cuma dia minta apa? Huraikan gerakan kereta bagi tempoh 5 saat yang kedua. Sebenarnya matematik ni kan, kamu bukannya hanya ada kemahiran membaca. Apabila kamu jawab soalan matematik, kamu baca, kemudian kamu ada kemahiran menakul. Kamu kena menakul soalan tu minta apa sebenarnya. Macam soalan ni, tadi dia minta pecutan. Kali ni dia minta apa? Dia minta gerakan. Menakul tu apabila kamu faham apa yang kamu kena tolak. Di mana tolak mana. Kawasan mana. Tu menakul. Kalau membaca, semua orang boleh membaca. Tapi menakul di bahagian mana? Iaitu kemahiran yang kamu kena berlatih. Sebab itulah matematik ni, kamu kena sentiasa buat latihan. Kamu berlatih. Barulah kamu nampak macam mana soalan minta. Dari contoh pecutan macam mana nak buat. Kemudian yang pecutan macam mana nak buat. Dan laju seragam ni macam mana nak buat. Kita tengok. Huraikan gerakan kereta bagi tempoh 5 saat yang kedua. Di mana 5 saat yang kedua ni? 5 saat yang kedua, daripada saat 5 saat hingga 10 saat. Graf ini bergerak daripada laju 40, sama saja, statik. Daripada saat kelima, laju dia 40. Hingga saat 10, laju dia pun 40. Tak ada perubahan. Tiada perubahan laju. Apabila tiada perubahan laju, yang ini kita katakan dia sebagai laju seragam. Untuk kamu punya huraian gerakan, kamu wajib tulis laju seragam. Laju seragam tu satu perkataan markah. Kamu tak tulis, tiada markah. Sebab yang ini soalan huraian. Bila soalan huraian, kamu kena bagi perkataan lah. Pecutan ke, nyah pecutan ke, ataupun laju seragam. Kalau macam ni, grafnya adalah graf yang mendata. Bila mendata, kita katakan dia sebagai laju seragam. Berapa laju dia? 40. Ada perubahan laju ke? Sikit ke banyak? Tak ada. Nilai yang sama. Nilai 40. Laju seragam 40 meter per saat. Kenapa 40 meter per saat kuasa 2? Kenapa? Kalau kamu tengok, paksi Y, iaitu paksi laju. Yang ini meter per saat.
Okey, paksi masa sama juga. Okey, paksi masa unit saat. Jadi, meter per saat kuasa 1 bahagi dengan saat akan dapat meter per saat kuasa 2. Okey. Okey, kamu memang kena sebut. Okey, laju seragam, berapa unit dia dan juga masa dia. Sebab apa? Bila kita rujuk balik dengan segitiga pelam, okey, jumpa lagi segitiga pelam ni. Okey, sepanjang video cikgu kita akan fokus dengan pelam ni. Okey? Okey, kamu tengok. Segitiga pelam. Okey, ada pecutan. Okey, di mana nak cari pecutan? Kadar perubahan laju. Laju bahagi dengan masa. Okey, kita ada pecutan tak? Tak ada kan? Kita ada kadar perubahan laju tak? Tak ada kan? Okey. Yang ada dekat sini masa iaitu 5 saat. Okey, laju seragamnya berapa? 40 meter per saat kuasa 2. Okey, kamu jangan cuai. Okey, apabila kita bercakap tentang pecutan, kita tak boleh letak meter per saat. Tak boleh. Yang itu laju. Sekarang ni kita tengah fokus dengan pecutan kan? Okey, meter per saat kuasa 2. Okey, yang seterusnya soalan C. Okay, kita tengok soalan C pula. Okay, masih lagi contoh yang sama. Contoh 14. Okay, bukan soal 201 buku teks. Kita ada 3 soalan. Okay, soalan C. Kita baca dahulu soalan. Hitungkan jarak dalam meter yang dilalui dalam tempoh 15 terakhir. Okay, sama juga seperti soalan A, soalan B. Cikgu kata tengok apa dulu? Tengok unit. Sama ada unit pada rajah dengan unit pada soalan. Okey? Okey, dia kata dalam meter. Okey, kita tengok unit untuk paksi laju. Okey, paksi laju unit dia apa? Meter per saat. Okey, kemudian paksi X iaitu paksi masa, unitnya adalah saat. Yang ini saat, yang ini saat. Okey, pada paksi laju saat, pada paksi masa pun saat. Kita boleh potong. Tinggallah meter. Okey. S potong dengan S. Tinggal M. Okey. Dalam tempoh 15 saat terakhir. Okey, 15 saat terakhir di mana? Kawasan A ke? Kawasan B ke? Kawasan C? Kawasan C. 10 hingga 15. Okey, 15 saat yang terakhir. Okey. Sama juga, tengok unit dahulu, meter per saat. Okey, masanya saat, kita boleh potong tinggal meter. Okey, bergerak daripada 10 hingga 15. Okey, 15 saat yang terakhir. Okey, dia bergerak daripada laju 40 sehingga laju 60. Okey, ada perubahan laju. Apabila ada perubahan laju, maksud dia pecutan. Okey, apa dia maksud pecutan? Pecutan sama dengan perubahan laju bahagi dengan perubahan masa. Kalau tak ada perubahan laju, iaitu nama dia laju seragam. Okey, kita tengok balik. Okey, dalam tempoh 15 saat yang terakhir ni, okey, graf bergerak daripada laju 40, sehingga laju 60. Dia membentuk satu trapezium. Trapezium. Kenapa cikgu dah sebut benda ni? Bila kita tengok kita punya segitiga pelam, kita tengok segitiga pelam kita, ada tak jarak? Tak ada. Tak ada, kita tak boleh guna. Kita tak boleh guna segitiga pelam dekat sini. Sebab bila soalan minta jarak, untuk jarak, kita tak boleh guna segitiga pelam. Kenapa tak boleh guna segitiga pelam? Dekat segitiga pelam ni ada pecutan. L, laju. M, masa. Tak boleh guna. Soalan minta apa? Soalan minta jarak. Bila soalan minta jarak, automatik kita kena ambil luas di bawah graf. Untuk graf 15 saat yang terakhir ni, kita kena ambil luas di bawah graf, iaitu laju darat dengan masa. Ataupun luas bentuk trapezium. Jarak sama dengan luas di bawah graf.
ataupun luas trapezium. Okey, untuk cari trapezium, okey, kamu tengoklah bahagian 15 saat yang terakhir ni, okey, dia membentuk satu trapezium. Di mana sisi yang selari, okey, luas di bawah graf ni, sisi selarinya 40 dan juga 60. Okey, dan dia punya tingginya adalah, okey, 5 saat. Okey, kita tengok. Okey, untuk trapezium 1/2 darab dengan tinggi, iaitu sisi yang selari ni. Okey. Okey, kita ambil 1/2 darab dengan tinggi. Okey, 15 tolak dengan 10 darab lagi dengan sisi selari. Okey, sisi selari ni, sisi yang pertama 40. Okey, yang tinggi ni 60. 60 tambah dengan 40. Okey, cikgu nak ingatkan untuk tingkatan 4 ni, okey, ataupun tajuk tingkatan 4 ni memang berkait dengan tajuk tingkatan 2. Okey, dan objek trapezium ni memang selalu kita jumpa. Jadi kamu kena betul-betul fahamlah untuk tajuk ni, luas trapezium ni, okey, sisi selari yang mana satu. Yang cikgu nampak, okey, selama cikgu mengajar ni, okey, murid memang keliru yang mana satu tinggi, yang mana satu sisi selari. Okey? Okey, untuk tinggi. Okey, kalau tinggi ni, okey, kamu ambil, okey, yang mana, okey, dekat sekali dengan paksi masa. Okey, tinggi pada paksi masa. Okey, tinggi pada paksi masa. Manakala sisi selari, okey, yang berdiri itu, okey, antara yang rendah dengan yang panjang. Okay, ataupun nilai yang sikit ataupun nilai yang banyaklah. Okey. Sama cikgu nak ulang, okey, cikgu nak peringat, kamu kena betul-betul kenal. Rugi, kamu dah tahu apa dia jarak sama dengan luas di bawah graf. Tapi kamu lupa nak ulang kaji bagi betul-betul mahir. Macam mana nak cari trapezium. Okey. Bila kamu boleh buat yang ini, cikgu nampak tapi kamu terkeliru. Okey, ada yang cikgu jumpa 15 tambah 10, 60 tolak 40. Dia keliru. Yang mana satu tinggi, yang mana satu sisi selari. Rugilah. Okey, kamu belajar 17 tahun, 18 tahun. Okey, untuk kamu capai sehingga tajuk ni, tapi sebabkan kamu keliru dengan benda ni, okey, yang ni kamu belajar tajuk tingkatan 2. Okey, trapezium ni tingkatan 2. Okey, sekarang ni kita di tingkatan 4, tajuk tingkatan 4. Okey, kita ingat balik, kita ulang kaji balik. Kamu kena betul-betul pasti tentang trapezium ni lah. Okey. Okey, kita tengok dengan contoh yang seterusnya, iaitu contoh 15, muka surat 201, buku teks. Okey, cikgu nak remind lagi sekali kita punya SP, okey, standard pembelajaran, okey, di mana murid perlu membuat perkaitan antara luas di bawah graf laju masa dengan jarak yang dilalui dan seterusnya menentukan jarak. Okey, sekali lagi cikgu baca. Okey, murid perlu membuat perkaitan antara luas di bawah graf, okey, dengan jarak yang dilalui dan seterusnya menentukan jarak. Okey, dia banyak sebut jarak. Jadi dekat sini kita fokus on jarak lah. Okey, sebelum tu kita baca dahulu soalan. Okey, Encik Wong memandu kereta ke kedai serbaguna untuk membeli surat khabar. Okey, graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan kereta Encik Wong dari rumah ke persimpangan jalan sebelum sampai ke kedai serbaguna tersebut. Okey, kita tengok soalan dia. Okey, soalan A. Okey, soalan minta huraikan gerakan kereta Encik Wong untuk tempoh 10 saat yang pertama. Okey, sebelum kita mula, okey, kita tengok dahulu unit. Okey, tadi cikgu sebut kan, kita kena tengok unit. Unit mesti sama dengan soalan minta lah. Okey, unit. Okey, meter per saat untuk paksi laju dan untuk paksi masa unit dia saat. Saat potong dengan saat dapatlah meter, iaitu jarak lah kan. Okey.
Okey, baca lagi soalan. Huraikan gerakan. Okey, untuk 10 saat yang pertama. Okey, untuk 10 saat yang pertama. Okey, saat tu apa? Paksi masa. Okey, bergerak daripada masa kosong hingga masa 10. Okey, 10 saat yang pertama. Dia bergerak dari laju kosong hingga laju 25. Okey, ada perubahan laju. Okey, bila ada perubahan laju daripada kecil ke besar, rendah ke tinggi, okey, kita boleh guna segitiga pelam. Okey, sekali lagi cikgu ulang, segitiga pelam. Untuk pejutan, lam untuk laju bahagi dengan masa. Okey. Okey, soalan minta gerakan. Okey, kita ada perubahan laju, kita ada perubahan masa. Okey, kita boleh cari pejutan. Okey. Okey, untuk 10 saat yang pertama. Okey, kita ada perubahan laju iaitu dari laju kosong hingga laju 25. Dari kiri hingga ke kanan graf tu, okey, kamu tolak. Yang banyak tolak yang sikit. Okey, yang banyak ni 25 laju dia. Yang sikit laju dia kosong. Masa berapa perubahan masa? Dari kiri ke kanan. Okey, graf. Okey, 10 tolak kosong. Banyak tolak sikit. Okey, kanan tolak yang kiri. Okey, yang cikgu nampak, okey, murid keliru dekat situ. Yang mana satu nak tolak yang mana satu. Yang ni menakul lah. Okey, kemahiran menakul. Okey, perubahan laju tadi cikgu tunjuk dah. Okey, dari kosong hingga 25. Okey, 25 tolak kosong. Manakala perubahan masa pula, okey, kosong hingga 10. 10 tolak kosong. Banyak tolak sikit. Dari kanan tolak yang kiri. Dari atas tolak yang bawah. Okey, unit dia dah sama dah. Okey, meter per saat untuk laju. Okey, masa saat. Okey, dah sama. Okey, kita dapat 2.5 meter per second kuasa 2. Meter per saat kuasa 2. Okey, yang ini, okey, kamu boleh cubalah guna kelas Swiss. Cikgu nasihatkan gunalah kelas Swiss. Kamu belajar guna kelas Swiss daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Janganlah kamu tingkatan 5 baru nak belajar guna kelas Swiss. Sebab apa? Okey, untuk kelas Swiss, paparan dia tu lebih nampak. Okey, bila kamu masukkan fungsi, memang kuranglah untuk kamu cuai. Okey, apabila cikgu menanda kertas, okey, kecuaian yang cikgu selalu nampak, formula betul, masuk nilai betul. Kenapa tiba-tiba jawapan salah? Rugi. Daripada 3 markah sepatutnya kamu dapat, kamu hanya dapat 1 markah. Sebab apa? Kamu tersalah masukkan formula dalam kalkulator lah. Okey? Okey, jadi dekat sini cuba belajar guna kelas Swiss. Cuba mahirkan diri dengan kelas Swiss. Kamu akan nampak memang senang sangat apabila kamu menggunakan kelas Swiss lah. Okey, kita tengok. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, dia punya huraian. Okey, soalan kata huraian. Okey, bila huraian, okey, kamu kena tulis dengan perkataan. Pecutan ke, laju seragam ke, ataupun nyah pecutan. Kena tulis perkataan tu. Okey, perkataan lain, nilai lain. Okey, kalau perkataan, pecutan. Okey, kalau perkataan, laju seragam. Kalau perkataan, nyah pecutan. Okey. Kalau nilai-nilailah 2.5 ke 1.0 ke tu beza. Okey, untuk huraikan. Okey, huraikan. Okey, dekat 10 saat yang pertama ni, yang soalan minta ni, okey, berlakunya perubahan laju. Okey, iaitu pecutan. Sebab apa pecutan? Sebab okey, dia punya kecerunan ni semakin bertambah dari kiri ke kanan. Okey, kereta mengalami pecutan dengan kadar 2.5 meter per saat kuasa 2 dalam tempoh 10 saat. Apa yang kamu nak huraikan dalam jawapan kamu tu? Okey, kita ada perubahan laju kan? Kamu sebut. Apa dia punya perubahan laju dia? Kita ada masa, sebut. So, dalam segitiga pelam ni, kamu rujuk segitiga pelam ni. Okey. Okey, orang Kedah kan makan pelam kan? Okey, siapa tak makan pelam? Okey, segitiga pelam ni, kamu okey, letak pecutan. Yang ni. Okey, letak pecutan. Wajib letak. Okey. Dan juga nilai dia. Okey, kadar dia. Kemudian, dia punya masa dia lah. Okey.
Okey, letak pecutan, masa dan juga dia punya kadar. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey. Soalan 15 muka surat 201 buku teks. Okey, soalan B. Okey, contoh 15. Okey, untuk soalan B, kita baca dahulu soalan. Okey, masih lagi dengan rajah yang sama. Okey, rajah ni sama. Okey, soalan dia berbeza. Okey, kita tengok soalan. Apakah yang berlaku terhadap gerakan kereta Encik Wong dari saat ke-10 hingga saat ke-20? Okey, di mana saat 10 hingga saat 20 ni? Okey. Okey, sebelum tu cikgu dia kata tengok unit dahulu. Okey, unit. Untuk paksi laju, meter per saat. Untuk paksi masa, saat. Okey, saat dengan saat boleh potong tinggal meter. Okey. Okey, tak apa, saat unit dah sama, kita teruskan dengan soalan. Okey, saat 10 hingga saat ke-20. Okey, di sini, di tengah-tengah ni, okey, di mana pada saat 10 hingga 20 ni, 10 saat ni, okey, dia berlaku gerakan, okey, laju tiada perubahan laju. Daripada saat 10 sampai saat 20, laju dia 25 meter per saat. Sama. Ada perubahan laju tak? Tak ada. Okey, daripada 10 sampai 20, laju yang sama. Jadi yang ini kita katakan dia sebagai laju seragam lah. Kalau yang ini dari sikit ke banyak ni, okey, ada perubahan laju pecutan. Kalau yang ni dari kiri ke kanan ni, dari banyak ke sikit ni, tadinya pecutan. Kalau macam ni, graf dia mendatar, okey, laju seragam. Okey, kita tengok segitiga pelam kita. Okey, pelam. Okey. Ada perubahan laju tak? Tak ada. Okey, ada masa, perubahan masa? Ya, ada. Okey, kita sebutkan pecutan. Okey, kita nak huraikan macam mana? Okey. Okey, bergerak dengan laju seragam. Kena sebut laju seragam. Okey, nilai dia berapa? 25 meter per saat kuasa 2. Okey, dari saat ke-10 hingga saat ke-20. Okey, kena sebut. Kita kena sebut dia apa jenis dia. Pecutan ke laju seragam ke hanya pecutan. Yang tu. Kemudian kita kena sebut masa sebab dalam segitiga pelam kita ni ada masa. Okey. Okey, next. Tengok soalan yang seterusnya. Soalan C. Okey, soalan C. Okey, kita baca dahulu soalan. Okey, cikgu terpaksa laju sikit. Okey, masa cikgu dah nak habis. Okey, kita baca. Hitung kadar perubahan laju terhadap masa dalam meter per saat kuasa 2 bagi 5 saat yang terakhir. Okey, di mana? Okey, 5 saat yang terakhir. Okey, 5 saat yang terakhir. Okey, ada perkataan terakhir tapi sebelum tu kita tengok dulu unit. Okey, unit sama tak? Okey, pada paksi laju meter per saat. Okey, pada paksi masa unit dia saat. Okey. Saat dengan saat boleh potong tak? Boleh sebab sama unit. Okey. Dia kata 5 saat terakhir. Kalau yang ni dekat dengan kosong ni mula. Kalau dah hujung-hujung tu, yang akhir-akhir lah. Tu tips cikgu. Okey. Tips. Sebab apa? Nak bagi kamu ingat. Mana satu yang mula, mana satu yang akhir. Okey. 5 saat yang terakhir. Dia bergerak dekat mana? Okey. Daripada saat 20 saat sampai saat 35. Okey. Ada perubahan laju tak? Dia bergerak daripada laju 25 sampai kosong. Ada perubahan laju. Okey. Di mana 25 sampai kosong laju dia. Okey. Okey. Sama juga cikgu nak tekankan. Cikgu memang introduce kamu dengan tips pelam. Okey. Pelam. Okey. Pe apa? Pecutan. Lam apa? Okey. Laju bahagi dengan masa. Okey. Kita ada perubahan laju. Kita ada perubahan masa. Dia minta pecutan. Kita tuliskan di sini. Okey, pecutan. Macam mana nak cari pecutan? Okey. Okey, kadar perubahan laju terhadap masa untuk 5 saat terakhir sama dengan 15 saat yang terakhir. Okey, sorry, cikgu ulang lagi sekali. Okey, kadar perubahan laju terhadap masa untuk 5 saat yang terakhir. Okey, di sini. Okey, 5 saat yang terakhir ni sama saja dengan 15 saat yang terakhir. Okey, soalan minta 5 saat kan? Okey, tetapi dekat sini unit dia 15 saat kan? Okey, dia sama. Kenapa sama? Keturunan dia sama.
Ada perubahan kecerunan tak? Sama saja kan? Okey, jadi kita kira lah daripada perubahan laju 25 tolak kosong ni dan juga perubahan masa 35 tolak 20. Okey, sekali lagi cikgu ulang. Okey, soalan minta 5 saat yang terakhir. Kita ada dekat sini 15 saat. Tetapi kita boleh guna, kecerunan dia sama. Okey, kamu tengok kecerunan dia sama saja. Daripada 20 sampai 15 ni kecerunan dia sama. Okey. Okey, sebab ada kes bila cikgu menanda murid dia tak boleh dah. Alamak, 15 saat terakhir dengan 15 saat terakhir. Macam mana ni? Masa dia tak sama, kita nak ambil ke mana? Sebab tu kita cuba soalan ni. Okey, kecerunan sama boleh guna. Okey. Okey, kamu tengok bila kita tolak, kita tolak kosong, ni last kan? Okey, pada masa 35 ni, kosong tolak 25. Okey. Masa dia 35 tolak 20, kamu akan dapat apa? Negatif. Okey, cuba kamu kira dapat negatif kan? Okey, bila dapat negatif, kamu boleh tulis dua cara. Ni yang cikgu sebut mula-mula video tadi. Okey, untuk nyah pecutan kita boleh tulis dua cara. Cara penulisan ni kena betul. Kalau kamu salah tulis, maka kamu hilang. Okey, rugilah kamu dah faham semua tapi tersalah tulis. Cuai. Dekat sini cuai. Okey, so tengok betul-betul ni cikgu dah highlight kan. Okey, jawapan boleh tulis sebagai pecutan. Okey, negatif 5/3. Pecutan negatif. Sebab apa pecutan negatif? Laju semakin berkurang. Pecutan negatif. Ataupun nyah pecutan, kamu jangan letak negatif. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Cara penulisan mesti betul. Kalau kamu tulis pecutan, kena tulis negatif. Kalau kamu tulis nyah pecutan, kamu tak boleh tulis negatif tu. Okey, ambil maklum nah. Okey, salah tulis, hilang markah, rugi. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, masih lagi contoh 15 tapi soalan D. Okey, untuk soalan D pula, dia minta apa? Dia minta jarak. Cari jarak. Okey, untuk jarak, untuk jarak, dia minta dalam meter. Okey, hitung jarak dalam meter yang dilalui semasa nyah pecutan dan huraikan gerakan kereta pada tempoh tersebut. Okey, kita baca lagi sekali. Okey, jarak semasa nyah pecutan. Di mana kawasan nyah pecutan? Okey, kawasan nyah pecutan. Okey, dari kiri ke kanan, yang ini semakin menaik kawasan pecutan. Okey, yang ini laju mendatar. Laju seragam. Okey. Tak ada naik, tak ada turun, laju seragam. Okey, yang ni dari kiri ke kanan. Okey, laju dia semakin berkurang. So, kawasan untuk nyah pecutan adalah kawasan belakang ni. Okey, lagi sekali dia kata hitung jarak. Okey, untuk jarak. Okey. Okey, kita tengok dahulu unit. Unit sama ada antara paksi laju dengan paksi masa. Okey, yang ni meter per saat. Yang ni saat. Saat dengan saat boleh potong. Tinggallah meter. Soalan minta meter ke? Ya, soalan minta meter. Okey, jadi kita boleh teruskanlah. Okey. Okey, semasa nyah pecutan. Nyah pecutan berlaku pada saat 20 hingga saat 35. Okey, kamu punya graf tu dari kiri ke kanan semakin berkurang. Okey, tengok dia turun kan. Okey, daripada laju 25 sampailah laju kosong. Okey, laju tu semakin berkurang, terdapat perubahan laju. Okey, dari 25 turun ke kosong. Okey, tengok dia punya penyelesaian. Okey, sama juga segitiga pelam kita. Okey. Okey, untuk kes ini, bila soalan minta jarak. Okey, bila soalan minta jarak, kita tak boleh guna segitiga pelam tu sebab pelam ada pecutan, laju dan juga masa. Nak cari jarak, kita kena guna segitiga yang ni lah. Laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Ataupun untuk jarak, laju,
masa ni kita cari luas di bawah graf. Okey. Tak boleh guna segitiga pelam. Tak boleh. Sebab tak ada jarak. Okey. Okey, untuk nak cari jarak semasanya pecutan. Okey, dia punya jarak untuk 15 saat yang terakhir ni, okey, kita kena kira luas di bawah graf. Okey. Membentuk satu objek segitiga. Segitiga 1/2 darab dengan tapak dia ni. Okey, 15. Darab dengan tinggi 25. Okey. Dapatlah 1.87.5 meter. Okey, cuba tekan kalkulator. Okey, bila kamu belajar kalkulator mesti di tangan. Okey. Letak formula, terus kamu tekan kalkulator. Kena cuba. Kalau kamu tak cuba, kamu tak dapat. Okey? Okey, next. Dia kata huraikan gerakan. Okey, soalan D ni ada 2 soalan. Pertama, dia suruh cari jarak. Yang kedua, dia suruh huraikan gerakan. So, kalau kamu tak huraikan, kamu dah hilang separuh markah. Sebab dia tanya 2 benda. Pertama, hitung jarak. Kedua, huraikan gerakan. Okey, untuk huraikan gerakan. Okey, untuk huraikan, kamu kena letak apa? Kamu kena letak jarak dia 1.875 meter. Okey, kamu kena letak masa tempoh 15 saat dengan dia punya pecutan dia 5.3 meter per second square. Okey. Apa yang perlu ada dalam kamu punya huraian tu? Okey, sekali lagi, apa yang perlu ada dalam huraian kamu tu? Kamu kena letak masa, okey, per lam. Okey, pecutan kamu yang pecutan dia 5/3. Okey, dan juga dia punya jarak lah. Kena letaklah jarak tu sebab soalan kata hitung jarak. Okey. Jadi, dua segitiga ni kamu ambil maklum apa yang berbeza antara segitiga jarak dengan segitiga pelam. Okey, cikgu harap kamu dapatlah sikit kan untuk kali ni punya video. Okey, next. Okey, sampai praktis sendiri. Okey, dalam buku teks kamu ni ada praktis sendiri. So, kamu boleh cubalah. Tapi cikgu nak bincangkan juga kita tengok. Okey. Soalan praktis sendiri 7.2C, muka surat 202 buku teks. Okey. Baca soalan dulu. Okey, soalan 1. Graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah motosikal untuk tempoh 50 saat. Huraikan gerakan motosikal tersebut untuk 20 saat yang pertama. Okey. Huraikan gerakan. Okey, bila kita nak huraikan gerakan, okey, kita tengok dahulu sebelum kita jawab. Nombor 1, unit. Okey, supaya kamu tak cuai, supaya kamu tak lupa nak tukar unit. Okey. Paksi laju. Unit dia meter per saat. Okey, paksi masa. Unit dia saat. Okey. Okey. Untuk 20 saat yang pertama, okey, daripada 0 hingga 20. Okey. Graf bergerak dari laju 35 hingga laju 20. Okey. Laju tu berkurang. Okey, graf kamu menurun. Okey. Graf kamu daripada kiri ke kanan dia semakin menurun. Okey, dekat sini kita katakan dia sebagainya pecutan lah. Okey. Sebab apa? Perubahan laju tu semakin berkurang. Okey. Apabila adalah perubahan laju ni, kita tengoklah segitiga pelam kita ni. Okey, pelam, pecutan, lam, laju, bahagi dengan masa. Okey. Ingat tak lagi pelam. Okey. Pelam. Okey. Ada masa, ada perubahan laju. Okey, cari pecutan. Okey, pecutan. Apa dia pecutan? Perubahan laju. Okey, dari kiri ke kanan graf. Okey. Okey, kiri ke kanan graf. Okey, 35 dengan 20 ni. Okey, 20 tolak dengan 35. Sebab apa? Sebab kanan graf tolak kiri graf. 20 tolak dengan 35. Okey? Yang ini ramailah yang keliru. Cikgu, bila tersilap kamu tulis yang ini, okey, kiraan kamu pun akan terbaliklah. Okey, sebab tu cikgu nak bincang juga soalan ni. Ramai murid keliru antara mana nak tolak di mana cikgu.
Saya keliru ni. Yang mana nak tolak yang mana? Okey, apa nak tolak apa? Okey, cikgu bagi tips. Kamu baca graf kamu ni. Okey, graf kamu dari kiri ke kanan. Okey, tips dia kanan tolak kiri. Kanan kamu 20 kan? Kiri kamu 35 kan? So, 20 tolak 35. Okey. Bila cikgu kenal pasti murid keliru dekat mana, jadi cikgu tekankan dengan kamulah. Kanan tolak kiri. Okey. Tangan kanan makan, tolak yang tangan kiri. Kanan tolak kiri. Graf kanan tolak graf kiri. 20 tolak 35. Okey, sama juga dengan masa ni. Ada yang keliru. Okey, bila cikgu menanda, di sini yang murid cikgu nampak di mana? Okey, yang murid keliru di sini. Kanan tolak kiri. Bacaan kanan tolak bacaan kiri. Okey, tangan kanan tolak tangan kiri. Yang makan tolak tangan kiri. Okey, tips ni. Sebab kamu keliru. Okey, tips supaya kamu tak keliru. Okey. Kanan tolak kiri. Graf kanan tolak graf kiri. 20 tolak kosong. Okey. Meter per saat bahagi dengan saat. Kita akan dapat meter per saat kuasa negatif 2. Dapat negatif. Okey, bila pecutan, boleh tak kita tulis negatif? Ya, boleh. Okey. Kemudian dia kata huraikan gerakan kan? Okey, bila huraikan gerakan, kita kena sebut dalam segitiga pelam ni ada apa? Kalau huraikan gerakan, kita kena sebut pecutan ke, nyah pecutan ke, ataupun laju seragam. Okey, graf ni, graf nyah pecutan. Kita kena sebut. Okey. Nyah pecutan ataupun pecutan negatif. Okey. Okey, masa ada tak? Ada. Okey. Perubahan laju ada tak? Ada. Okey, yang ini dah cari dia punya pecutan. Okey, kemudian soalan B pula. Okey, soalan B dia kata huraikan gerakan motosikal untuk semasa laju seragam. Okey, di mana laju seragam? Pada saat 20 hingga saat 50. Okey, laju seragam kamu tiada perubahan laju. Graf kamu mendatar saja. Okey, di sini tiada perubahan laju 20. Okey. Okey, masa dia 20 hingga 50. Okey, sorry. Okey, kita jawab soalan B. Okey, soalan B dia kata huraikan gerakan. Okey, kamu kena sebutlah laju seragam. Laju seragam ni wajib tulis. Okey, di sini. Okey, laju seragam ni wajib tulis. Nilai dia wajib tulis juga. Okey, masa pun kamu wajib tulis. Kenapa? Sebab benda ni semua ada dalam segitiga pelam. So, segitiga pelam ni sebenarnya nak guide kamu. Macam mana kamu nak jawab soalan huraian tu. Okey? Soalan huraian kena ada apa? Kena ada masa, kena ada pecutan, kena ada. Okey, kena ada perubahan laju lah. Okey, tapi dekat sini sebab dia laju seragam, kita bagi sajalah laju dia dengan masa dia. Okey, boleh? Okey, soalan nombor 2. Lepas ni bolehlah kamu buat contoh ni. Okey, bila cikgu kamu bagi kerja sekolah yang ni. Okey? Okey, kita tengok soalan 2. Praktis kendiri 7.2C. Okey, muka surat 202 buku teks. Okey, baca dahulu soalan dia. Okey, graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan suatu zarah dalam tempoh 18 saat. Okey, kita tengok paksi laju, paksi Y ni laju, unit dia meter per saat. Okey, paksi X yang berbaring ni masa. Okey, unit dia saat. Okey, meter per saat dan juga saat sama. Boleh potong. Okey, minta maaf cikgu punya gambar ni jadi cikgu masa cikgu buat slide ni. Cikgu tak nampak dia tak senyum. Minta maaf lah no. Terpaksa lah guna yang masam ni. Okey. Cikgu baru perasan ni, baru masam ni. Okey. Baca soalan. Okey. Hitung pecutan zarah dalam meter per saat kuasa 2 untuk 6 saat yang terakhir. Okey, di mana 6 saat yang terakhir? Okey, ada perkataan terakhir. Okey, bila ada perkataan terakhir, okey, mula, akhir. Okey, ni mula dari kosong sampai akhir ni, last ni dah dekat dengan kanan. Okey, dekat dengan tangan kanan, dekat dengan paksi masa. Okey, 6 saat yang terakhir di mana? Di sini 18 tolak 12 sama dengan 6. Okey, jadi kita punya
Keywordsnya adalah 6 saat terakhir lah. Okey, dia bergerak dekat mana? Dia kata pecutan kan? Okey. Pecutan 6 saat yang terakhir pada masa 12 hingga 18. Dia bergerak dari laju 15 sampai laju 20. Ada perubahan laju. Laju tu semakin bertambah. Okey, kawasan pecutan. Okey. Kamu tengok. Okay, perubahan laju daripada 15 ke 20. Okay. Kita kira pecutan. Bila pecutan nak guna apa? Guna segitiga pelam. Ingatlah segitiga ni. Pelam. Pelam. Pecutan. Lam. Laju. Bahagi dengan masa. Okey. Boleh? Dapat? Okey, nak cari pecutan, laju bahagi dengan masa. Okey, apa dia kita punya perubahan laju? Okey, perubahan laju kita. Okey, daripada 15 hingga 20. Cikgu dah kata tadi kan? Yang mana nak tolak yang mana kan? Okey, ada yang keliru ni. Cikgu nak tolak yang mana? Okey, yang kanan tolak yang kiri. Yang mana belah kanan? Yang ni, atas ni. Yang ni. Kanan 20. Tolak kiri 15. Yang besar tolak yang kecil. Kanan tolak kecil. Tangan kanan makan, tolak tangan kiri. Tips nah. Sebab apa cikgu bagi tips ni? Sebab ramai yang keliru. Okey, cikgu ulang dah berapa kali dah. Bila ramai yang keliru, kamu kena aware lah. Okey, cikgu dah nampak. Di mana yang murid keliru tu, cikgu pesan dengan kamulah dalam cikgu buat video ni kan. Okey. Kanan tolak kiri 20 tolak dengan 15. Okey. Okey, masa pula sama juga. Kanan tolak kiri. Okey, kanan kamu yang mana? 18. Okey, kanan ni. Sekejap. Kanan 18, kiri 12. Okey, 18 tolak dengan 12. Okey. Dapatlah kamu punya 5/6 pecutan positif. Okey, unit dia meter per saat kuasa 2. Okey, next. Kita tengok soalan yang seterusnya. Minta maaf cikgu dah kesuntukan masa, terpaksa baca laju sikit. Okey, kita tengok soalan nombor 2. Okey, soalan B. Okey, hitung jumlah jarak dalam meter yang dilalui oleh zarah tersebut dalam tempoh 18 saat. Okey, kita tengok unit yang paksi laju. Okey, unit dia meter per saat. Paksi masa, unit dia saat. Saat dengan saat boleh potong, tinggal meter. Jawab soalan tak? Ya, jawab soalan. Sebab apa? Dia minta dalam unit meter. Okey. Okey, untuk tempoh 18 saat. Di mana tempoh 18 saat? Okey. Tempoh 18 saat tu daripada 0 sampai 18. Dari kiri sampai kanan ni 18 saat ni ada 3 perubahan laju. Pecutan, lepas tu laju seragam dan juga yang atas tu pecutan lagi kan. Okey, yang ini kecurunan semua tak sama. A, satu kecurunan. B ni laju seragam, tak ada kecurunan. C, kecurunan dia pun tak sama. Okey, jadi ada kawasan A, kawasan B dan juga kawasan C. Okey, kawasan A. Kita tengok. Okey, bila dia minta jarak, okey, kita terpaksa guna formula. Okey. Laju sama dengan jarak bahagi masa. Okey, nanti cikgu terang lagi. Kita tengok dahulu kawasan dia. Okey, daripada 0 hingga 18, tempoh 18 saat yang terakhir ni, tempoh 18 saat ni, okey, dia berubah laju 5 hingga 15, kemudian laju seragam 15 dan dia berubah daripada 15 hingga 20. Okey, cikgu minta maaf terpaksa simbol tu masam tu. Okey, cikgu tak perasan masa buat. Okey. Okey, untuk luas di bawah graf kawasan A. Okey, kamu tengok dia membentuk satu trapezium. Dan kawasan B untuk laju seragam, dia segi 4 tepat. Dan kawasan C, trapezium juga. Okey, untuk jarak,
okey, nak cari jarak pada graf laju masa, kita kena guna formula laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Nak cari jarak, macam mana nak cari jarak? Luas di bawah graf. Luas bawah graf A, luas bawah graf B, luas bawah graf C. Luas bawah pecutan, luas di bawah laju seragam, luas di bawah laju pecutan yang kedua. Okey, luas A. Okey, trapezium A. Okey, 1/2 darab dengan dia punya sisi selari, darab dengan dia punya tinggi. Okey, tambah luas B. B ni senang saja. Okey, 15 darab dengan 7. Okey, tapak dia ni. Okey, darab dengan dia punya tinggi. Okey, tapak dia. Okey, 12 tolak dengan 5. Darab dengan tinggi dia 15. Okey, dan luas di bawah graf C, iaitu trapezium. Tapak dia 6, tinggi selari ni, sisi selari ni 15 dan juga 20. Okey, suka cikgu nak ingatkan. Okey, daripada semasa pemarkahan, okey, kamu tulis macam ni, kamu dapat 2 markah. Tetapi kalau kamu tersalah ataupun kamu hanya ingat formula segi 4 saja, okey, cikgu ingatkan kamu tolong tulis. Jangan bila kamu tak tulis, cikgu tak boleh nak bantu. Macam mana cikgu nak bantu kamu kalau kamu tak tulis? Okey, tulis. Kalau tersilap sekalipun, kamu akan dapat markah dekat mana? Sini. 15 darab dengan 7. Okey, dapat 1 markah ke sini. Dekat sini kurang-kurang, tak hilang 3 markah. Okey, cikgu nasihatkan kamu dalam matematik jangan putus asa. Okey, cikgu boleh bantu kamu kalau kamu bantu diri kamu sendirilah. Okey. Di mana lagi markah yang kamu boleh dapat? Okey. Okey, dekat formula trapezium A ni atau formula segi 4 tepat ni atau di sini 1 markah. Salah satu. Betul semua ni dengan tambah-tambah ni kamu dapat 2 markah. Jawapan 1 markah, 3 markah. Di sini kamu boleh dapat 3 markah lah. Okey, ataupun 2 markah. Okey, sebab itu cikgu nasihatkan kamu, okey, cuba. Kalau try tu tak apa, kita boleh tolong. Kalau kamu try. Kamu tinggal, kita tak boleh bantu. Dalam exam, jawab. Jangan tinggal, nah. Okey. Okey, memandangkan kita tengah berbincang tajuk ni. Okey, cikgu dah sebut tadi, trapezium tu sangat penting untuk tajuk ni. Kamu studylah balik, ulang kajilah balik tajuk tingkatan 2, tajuk trapezium ni. Okey, luas trapezium. Okey, sama juga cikgu ulang, murid selalu cuai di sini. Okey, di mana nak tambah? Okey, di mana nak darab? Okey, sisi selari tu macam mana? Sisi selari tu, okey, yang ni 5 untuk A lah kan, untuk kawasan luas trapezium A ni, sisi selari dia 5 dan juga 15. Macam mana nak tahu dia tu sisi selari? Okey, 1 sikit, 1 banyak. Okey, dia bertapak dekat 5. Okey, dia bertapak dekat paksi masa. Okey, sisi selari ni ada perubahan nilai. Okey, tapak dia 1 je, 5. Kita tengok yang C pula. Yang mana sisi selari? Sisi selari ada 1 pendek, 1 panjang. Okey, tambah. Yang pendek tambah yang panjang. Tinggi dia kat mana? Tinggi dia dekat paksi masa. Okey, ini contoh macam ni. Ada lagi contoh kalau yang dia terbaring. Yang ni contoh trapezium yang berdiri. Okey, tolong yang ni penting, kamu kena ulang kaji baliklah. Okey, trapezium ni. Sayang, bukannya kamu tak tahu tajuk ni. Tajuk ni senang saja, cuma kamu terlupa. Kamu terlupa formula trapezium. Okey. Segitiga pelam. Apa dia segitiga pelam? Okey. Yang ni yang cikgu dah sebut tadi. Okey, soalan minta jarak kan? Okey, untuk jarak, okey, kita tak boleh guna segitiga pelam sebab untuk jarak laju darab dengan masa. Okey, iaitu luas di bawah graf. Kita tak boleh guna segitiga pelam dekat soalan ni. Untuk jarak, kita kena guna luas di bawah graf. Okey, tu beza dia. Sebab cikgu dapat detect, cikgu dapat kesan, murid dia keliru mana satu nak guna
laju sama dengan jarak bahagi masa. Waktu bila nak guna segitiga pecutan laju bahagi dengan masa? Okey, jarak guna formula jarak guna formula dalam segitiga jarak ni. Yang ni. Okey, untuk pecutan guna yang ni. Okey. So kamu kena aware lah dua segitiga ni. Okey. Keliru tu perkara biasa dalam matematik. Kita kena ulang kaji lagi lah nak bagi faham. Jadi latihan dalam matematik ni penting lah. Kamu kena sentiasa buat latihan baru kamu nampak apa dia beza antara setiap soalan lah. Apa dia tugas cikgu? Cikgu memudahkan kamu dengan tips-tips untuk kamu tak cuai lah. Okey, soalan yang seterusnya soalan C. Okey, apa dia soalan C? Huraikan gerakan zarah semasa laju seragam. Di mana laju seragam? Okey, sebelum tu, unit sama tak? Sama. Okey, dekat paksi laju meter per saat, dekat paksi masa saat. Okey. Unit sama, kita teruskan. Okey. Semasa laju seragam. Okey, laju seragam tu macam mana? Tiada perubahan laju di sini. Okey, 15. Mula dekat 5 saat, 15 laju dia. Sampai 12 saat, laju dia pun samalah. Okey. Okey, kita tengok apa yang kita ada. Okey, masih lagi segitiga pelam. Pecutan. Lam, laju bahagi dengan masa. Okey. Apa yang kita nak kena huraikan? Okey, bila huraikan, data yang kena ada adalah data yang ada dalam segitiga. Pecutan, laju dan juga masa. Okey, ada pecutan tak? Tak ada. Kita hanya ada laju seragam. Tulis. Kena tulis. Wajib tulis benda ni. Laju seragam. Okey, nilai dia berapa? Kamu dah kira kat situ. Okey, adalah ni. Laju seragam 20 meter. Okey, minta maaf. Yang ni bukan 20. Yang ni bacaan dia 15. Okey. Minta maaf cikgu ulang lagi sekali. Okey, laju seragam ni bukan 20. Laju seragam ni adalah 15. Ni salah ni. Okey. Masa dia berapa? Masa dia 12 tolak dengan 5 sama dengan 7. Okey. Cikgu ulang lagi sekali. Ni salah ni. Bukan 15, 20. Minta maaf cikgu tersalah taip. Okey. Soalan nombor 3. Okey, praktis kendiri 7.2C muka surat 202 buku teks. Okey, soalan 3. Okey, kita baca soalan. Yang ini cikgu nak fokus dengan soalan C. Okey, huraikan perjalanan Encik Marissa untuk tempoh 2.5 minit. Okey. Okey, dekat sini kelas, tadi cikgu asyik sebut unit mesti sama kan? Okey, kita tengok dah. Soalan ni dia minta dalam minit. Okey. Tapi dalam rajah kamu ada apa? Ada meter per saat dan juga saat. Sama tak unit dia? Tak sama. Bila tak sama, kita kena buat apa? Kita kena tukar. Daripada minit, kita tukar ke saat. Okey, 2.5 minit tu banyak mana? Okey, meter nak tukar ke saat, kita kena darab 60. Okey? Meter pula, sorry. Minit nak tukar ke saat. Okey? Minit nak tukar ke saat, kita darab dengan 60. Okey, dapatlah 25 minit tu sama dengan 150 saat. Okey, kita rujuk balik dengan graf kita. 150 saat daripada 0 sampai 150 saat. Okey, nak huraikan. Apa yang kita kena huraikan? Ada pecutan tak? Ada. Ada laju seragam tak? Ada. Adanya pecutan tak? Ada. Okey. Okey, jarak ni kamu kira lah kan? Okey, ikut formula laju sama dengan jarak bahagi masa ataupun luas di bawah graf. Okey, cikgu tak tunjuk lah sebab cikgu tengah mengejar masa. Okey, masa cikgu untuk video ni dah nak habis dah. Okey, yang cikgu nak tekankan apa dia? Cara menulis. Kalau huraikan tu nak tulis macam mana? Okey, kena habaq jarak. Okey. Kemudian kena habaq masa, kemudian laju purata. Okey. Sampailah ke sub yang seterusnya iaitu 7.24.
Okey, sekali lagi minta maaf lah cikgu tak mengejar masa. Dan yang ni kita nak tengok masalah ataupun soalan-soalan yang melibatkan graf laju masa. Okey. Okey, kita tengok contoh 17. Okey, buku teks lah. Okey, boleh rujuk buku teks. Okey, kita baca soalan. Graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan dua buah kenderaan. Okey, graf OAB. Okey, mana dia graf OAB? OAB, graf yang pertama. Okey, mewakili gerakan kereta Encik Zabadi, dan graf CD. Mana dia graf CD? Oh, yang hijau ni. CD. Okey, graf yang kedua. Kita ada dua graf dekat sini. Tu beza dengan yang tadi. Dengan yang soalan ni lah. Soalan ni dua graf. Soalan tadi semua satu graf. Okey, yang ni melibatkan perbezaan dua graf. Diberi beza jarak di antara kereta dengan teksi bagi tempoh 20 saat ialah 160 meter. Okey, hitung nilai V. Okey, dekat sini soalan macam ni adalah soalan kebat lah. Soalan kebat ni soalan beralas tinggi dan melibatkan penggunaan algebra. Okey, beza dengan soalan yang tadi yang kita bincang soalan 15-16 tu. Okey, dia tidak melibatkan dua graf, tidak melibatkan algebra. Mana dengan yang ini ada algebra. Okey, kita tengok. Okey, beza jarak. Okey. Okey, bila dia sebut jarak, graf laju masa, kita gunakan segitiga, jarak sama dengan laju bahagi dengan masa ataupun luas di bawah graf. Okey, yang ini cikgu memang nak bincang soalan ni sebab tadi cikgu Asyik kata kena perhati trapezium kan. Tadi trapezium yang berdiri. Yang ni trapezium yang berbaring. Kamu nampak tak? Okey, nampak gambar ni? Okey, trapezium ni sisi selari dia berbaring. Okey, satu yang panjang 24, satu yang pendek 16. Okey. Tadi trapezium berdiri, ni trapezium yang berbaring. Okey. Di mana dia punya perubahan laju dia daripada 0 hingga V tolak 10. Dia tak bagi nilai, tapi dia bagi algebra, dia bagi perkali ataupun unknowns dalam bahasa Inggeris lah. Okey, kita tengok graf yang kedua. Okey, beza graf yang pertama. Okey, beza graf yang pertama dengan graf yang kedua. Okey, adalah dia punya laju. Okey, graf yang kedua warna hijau ni, CD ni, laju dia daripada 0 hingga V. Okey, kamu tengok. Dia kata soalan, baca lagi sekali, beza jarak kereta dengan teksi. Beza jarak antara graf warna merah dengan graf warna hijau ni adalah 160. Graf A tolak graf B sama dengan 160. Okey, luas trapezium tolak dengan luas segitiga sama dengan 160. Okey, trapezium. Okey, cikgu tak dapat nak buat satu-satu. Okey, untuk trapezium, okey, 1/2 darab dengan sisi selari. Yang ni yang cikgu nak sebut ni. Kan dia terbaring dekat sini kan? Okey, dia terbaring terbalik macam tu. Okey, sisi selari dia cikgu dah kata. Okey, satu pendek, satu panjang kan? Okey, nampak tak yang terbaring ni? Okey, satu yang panjangnya 24, satu yang pendek dia 16. Okey, yang tak sama panjang kamu tambah. Tambah. Okey, darab dengan dia punya tinggi. Okey, tinggi dia berapa? Tinggi dia 0. Okey, hingga V tolak 10. Yang ni. Okey, tolak segitiga. Segitiga ni senang saja. Kamu nampak segitiga kan? Okey, segitiga ni tapak dia 24 tolak 8. Okey, kamu dapat 16. Okey, dengan tinggi dia V. 1/2 darab dengan tinggi dia V, darab dengan tapak dia lah 16. Sama dengan 160. Okey, cikgu nasihatkan kamu gunalah kalkulator nak cari nilai V. Bukan apa. Okey, yang ini kemahiran algebra. Okey, cuma bila dalam exam, kita nak tengok betul tak jawapan kita tu, kamu boleh guna Classwiz, guna kalkulator, semak betul tak V sama dengan 30. Okey, nampak? Okey, macam mana cara nak guna dia? Guna alpha.
Alpha tu warna merah kan? Okey, kita nak gunakan yang sama dengan ni warna merah. Tadi. Okey. Tips dia alpha shift soft. Okey, semua ni kamu letakkan warna merah 1/2/24 tambah 16 darab dengan V tolak 10. V ni warna merah. Okey, tolak lagi dengan ni 1/2 darab V. V warna merah. Okey, darab dengan 16. Sama dengan ni warna merah darab 60. Test guna kalkulator. Lebih tepat. Okey, dalam exam kita punya masa sangat terhad. Kalkulator sangat membantu. Kamu beli mahal kalkulator tu guna. Okey? Okey. Lepas tu macam mana nak cari nilai V? Tekan shift soft. Cikgu sebenarnya nak tunjuk. Tapi minta maaf lah cikgu dah kekurangan masa. Okey, cikgu tak dapat nak tunjuk cara nak tekan class Swiss tu lah. Okey, sangat membantu cara cakap cikgu. Okey, terus pergi beli kalkulator tu kalau belum ada. Okey, gunalah sampai tingkatan 5. Habis tingkatan 5 pun boleh guna. Kamu nak pergi mana pun, kamu nak buat apa pun, kalkulator tu sangat membantu selepas SPM lah. Okey, next. Okey, contoh 18. Okey, kita tengok. Soalan A, kadar perubahan laju terhadap masa dalam meter per saat untuk 3 saat yang pertama. Okey, 3 saat yang pertama. Okey, kadar perubahan laju terhadap masa benda apa? Pecutan. Okey, unit dia dan masa yang mana dia minta. Okey, kita tengok unit. Okey, unit. Okey, meter per saat. Okey, masa dia saat. Okey. Okey, 3 saat yang pertama daripada 0 hingga. Okey, keywords dia. Yang pertama dengan yang terakhir. Kalau pertama di sebelah kiri graf, kalau yang terakhir di sebelah kanan graf. Yang pertama ni mula daripada 0. Dari sini. 0 hingga 3. 3 saat yang pertama. 3 saat yang pertama ada perubahan laju tak? Ada. Daripada laju 12 sampai laju 30. Okey, dia minta apa ni? Kadar perubahan laju terhadap masa tu benda apa? Okey, pecutan. Okey, kadar perubahan laju terhadap masa adalah pecutan. Pecutan nak kira macam mana? Okey. Pecutan, perubahan laju bahagi dengan perubahan masa. Okey, cikgu dah kata tadi, tips dia yang mana nak tolak yang mana? Kanan tolak kiri. Yang makan tangan ni tolak yang belah kiri. Okey, tangan kanan. Okey, yang kanan yang mana? Okey, 12 dengan 30. Mana yang kanan? Belah ni kan? Atas kan? Okey, kalau atas 30, kamu tolak dengan 12. 30, kamu tolak dengan 12. Yang kanan ni tolak dengan 12. Okey, bahagi 0 dengan 3. Mana kanan? Kanan yang ni, 3 ni. Kiri yang mana? 0. Kanan tolak kiri. 3 tolak 0. Okey, kamu dapatlah dia punya unit dia. Okey, boleh kira guna kalkulator. Okey, kamu akan dapatlah nilai pecutan. Okey, yang kedua, soalan B. Jarak yang dilalui dalam meter untuk tempoh 10 saat yang pertama. Okey, dia minta apa? Okey, jarak. Okey, dalam meter. Okey, dalam 10 saat yang pertama. Okey, tengok unit. Sama tak? Meter per saat. Okey, untuk paksi masa saat. Saat dengan saat. Saat potong dengan saat jadi meter. Okey, kita tengok segitiga pelam kita boleh guna tak? Tak boleh. Pasal apa tak boleh? Sebab soalan minta apa? Soalan minta jarak. Bila soalan minta jarak, tak boleh guna segitiga pelam. Kita kena guna segitiga jarak. Laju darab dengan masa ataupun luas di bawah graf. Tadi tu soalan dia, trapezium dia terbaring kan? Ni trapezium berdiri. Okey. Untuk 10 saat yang pertama. Okey. Okey, 10 saat yang pertama daripada saat 0 sampai saat yang ke-10 ni kita ada 2 bahagian. Iaitu graf pecutan dan juga graf laju seragam. Graf pecutan kawasan A tambah dengan graf laju seragam ni B. Okey. Yang ini
luas trapezium, yang ini luas segi 4 tepat. Okey. Cikgu dah kata kalaulah kamu terlupa formula trapezium tu, tulislah formula untuk segi 4 sama. Kamu tulis, kamu dapat juga 1 markah. Jangan tinggal. Okey? Kalau kamu tercuai sekalipun, cikgu boleh bantu. Macam ni, kamu tulis penuh macam ni, 2 markah. Okey? Kalau tulis 3 darab 7 ni betul, dapatlah 1 markah. Kalau contoh yang tersilap kan? Okey? Jadi, key untuk matematik ni, kamu jangan putus asa, jangan tinggal. Buat supaya cikgu boleh bantu. Okey. Tengok B. Untuk B senang. 10 tolak 3, tapak dia 7. Tinggi dia berapa? 0 hingga yang atas ni 30. Okey, 30 darab 7. Okey, untuk trapezium, kawasan A ni. Okey, sisi selari. Cikgu dah kata apa dia sisi selari tu? Satu pendek, satu panjang. Yang pendek tambah yang panjang. Pendek dia berapa? 12. Panjang dia berapa? 30. Okey, 12 tambah dengan 30. Okey, yang ini tapak dia 3. 1/2 darab dengan sisi selari tambah ni. Okey, 12 tambah dengan 30. Okey, sepatutnya dekat sini kena ada kurungan. Okey, cikgu tak bubuh, cikgu minta maaf. Okey, tolong ambil perhatian Okey, darab dengan dia punya tapak dia ni 3. Okey, boleh kira. Okey, yang ini pula soalan C. Okey, soalan C. Okey, soalan C. Okey, kita baca soalan dahulu. Okey, soalan C dia kata nilai T. Okey, hitung nilai T jika magnitud kadar perubahan laju terhadap masa iaitu pecutan. Okey, selepas saat ke-10 adalah sama dengan magnitud kadar perubahan laju pada 3 saat yang pertama. Okey, nilai T jika magnitud kadar perubahan laju terhadap masa selepas saat ke-10. Okey, apa dia maksud selepas saat ke-10 tu di mana? Selepas saat ke-10. Ni saat ke-10. Selepas saat ke-10, kawasan ni lah kawasan B. 10 hingga T saat. Okey, B. Kemudian dia kata bandingkan dengan 3 saat yang pertama. Okey, keywords dia kalau pertama belah kiri. Kalau terakhir belah kanan. Okey, belah kiri di mana? Sini. Yang dekat dengan kosong ni. Okey, dekat dengan kosong ni. Okey, 0 hingga 3. Jadi, dia suruh cari T apabila kadar luas A ni sama dengan luas B. Okey? Luas di bawah graf A sama dengan luas di bawah graf B. Itu maksud dia. Okey, sekali lagi kita baca. Cari nilai T, hitung nilai T jika magnitud kadar perubahan laju terhadap masa iaitu pecutan. Selepas saat ke-10, ni kawasan B ni. Okey, sama dengan magnitud kadar perubahan laju pada 3 saat yang pertama di kawasan B. Okey? Cikgu ulang 2 kali dah soalan. Cikgu harap kamu faham apa yang dia minta. Kawasan B, okey, sama dengan kawasan A. Kita bandingkan untuk cari nilai T. Ni soalan yang sangat bagus untuk nak uji kamu punya kefahaman lah. Okey, kita tengok. Okey, yang ini untuk kawasan A, luas di bawah graf kawasan A. Okey, sama dengan luas di bawah graf kawasan B. Okey, dekat sini ada dah nilai T? Tak ada. Ada dah nilai T? Ada. Cikgu nasihatkan sama juga. Okey, memang yang ni algebra kita boleh selesaikan. Tetapi untuk cari nilai T dengan lebih tepat, kamu nak uji betul tak jawapan kamu tu, kamu guna Classwiz. Masukkan dalam kalkulator kamu. Okey, dia punya tips dia, kamu carilah alfa yang warna merah tu, masukkan T tu warna merah sama dengan yang warna merah. Cuba tekan. Okey, lepas tu nak cari T tu macam mana? Shift calculate. Okey, sangat membantu kamu, percaya cakap cikgu. Okey, cuba. Okey.
Okey, itu saja untuk kali ni. Okey, cikgu harap kamu dapat sesuatulah. Okey, ingat segitiga pelam. Okey, pecutan, lam, laju bagi dengan masa. Okey, itu saja untuk kali ni. Terima kasih.